Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala afdhalil mursalin khataman anbiya Muhammadin ibnu Abdillah wa ala ashabihi wa baraha wa ila khaira amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagian keempat itu ilmu mustalah hadis. Ini si An. Ini si An. On the way lah. Ilmu mustalahul hadis, sejarah kemunculan serta perkembangannya. Ini penting. Kita tengok kita kongsi. Surat 39. Baik. Penggunaan ilmu mustalahul hadis telah bermula sejak zaman para sahabat lagi. Seiring dengan perkembangan ilmu riwayatul hadis pada zaman tersebut, maknanya di peringkat awal asas ilmu hadis ini tidak disusun secara sistematik seperti sekarang lah. Bila dia berlaku, di sini kita jumpa perkembangan sejarah kemunculan hadis ini. Sebab di peringkat hadis, di peringkat awal, di zaman Nabi masih hidup ni, Nabi melarang menulis hadis sebab tak nak bercampur aduk dengan Quran. Ketika tu zaman wahyu tu apa turun dalam tempoh yang panjang juga, hampir 22 tahun. Jadi hadis dah banyak orang segitu. Jadi ada dengan sahabat-sahabat yang bukan degil, dia special sikit, dia tak hafal kan. Jadi asal bagi istimewa pada dia, nanti kan sebut nama ni, dia menulis hadis dan dalam lembaran, dalam kulit-kulit simpan supaya jangan bercampur aduk dengan Quran. Jadi ilmu di peringkat zaman bermula di zaman Nabi, ilmu mustalah ini bermula dia seiring dengan perkembangan ilmu riwayatul hadis pada zaman tersebut, zaman sahabat, zaman Nabi. Meskipun pada ketika itu ilmu mustalahul hadis belum disusun dan ditulis dengan bentuk kitab macam kita sekarang ni, tetapi para sahabat mempraktikkan beberapa kaedah. Itu penting, dia mesti pernah pada, dan dasar-dasar tertentu dalam meriwayatkan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat simpan. Sebab ada orang dah mengadu kata Nabi bersabda. Itu kamu mendengar Nabi kata ya, Nabi bersabda. Nabi bercakap, Nabi berkata. Kamu dengar ada siapa? Kata dengar sekian-sekian. Sahabat pergi cari sahabat yang dia kata sahabat tu cakap tu betul ke? Dia ni ngamen zaman dulu. Nak jaga keturunan hadis, keturunan sumber kan. Dalam hal ini para sahabat sangat berhati-hati, nampak. Mereka memastikan kesahihan setiap hadis yang ingin diriwayatkan dan menyelidik keadaan perawi tersebut sebelum mengambil hadis daripadanya, serta menilai setiap riwayat mengikut kaedah-kaedah yang khusus. Ini kita akan jumpa kaedah-kaedah, dasar-dasar ilmu mustalah hadis. Kenapa ni? Kerana pertama, dia tak ada campur baur dengan Quran. Quran dia adalah wahyu. Dia qata'i. Walau qata'i, sahabat-sahabat yang meriwayatkan ayat-ayat Quran, dia ada yang penulis. Perawi ni penulis wahyu kan, ada asbabun nuzul tentang ayat-ayat Quran yang turun, sahabat yang ambil itu pun hadis juga. Maka riwayat itu ataupun pemberitaan, perkhabaran tentang turunnya Al-Quran zaman wahyu, zaman kenabian, zaman wahyu turun, sahabat tak campur dengan hadis. Baik. Kalau orang tanya kita, apakah hadis Nabi ni, sunnah Nabi ni wahyu? Ya, wahyu. Rasul takkan cakap, Rasul tak pernah cakap bohong. Mustahil bagi Nabi, para anbiya khususnya Rasul bercakap bohong. Mereka tak ikut hawa nafsu dia. Dalil yang kita jumpa. Baik. Selepas sahabat, para tabi'in juga telah mengamalkan kaedah yang sama. Tabi'in ini anak murid sahabat, anak murid sahabat, dalam menerima tahammul. Apa tahammul ni?
Tahammum ni dia tengah macam sana, mendengar, mengambil, meriwayatkan adaan hadis, walaupun ilmu mustalahul hadis masih belum dibukukan pada zaman tu. Dia contohnya dalam buku kitab ya. Buku kitab. Yang hadasana. Betul kan? Contoh aja memang kitab apa lah. Yang sahabat dengar cakap hadis. Ada pergi ambil hadis Imam Tirmizi ke, Bukhari ke. Bukhari senang. Ni hadis kamu kita hitam. Contoh supaya faham. Saya suka kamu. Alhamdulillah. Sudah okey baru ni. Jadi manis-manis. Hadis Bukhari, ya Allah kamu. Hadis kamu yang baca kitab tu jadi satu. Itu wasiat. Hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Bukan. Ni bawah tu yang kamu punya tu. Aduh, ni. Faham maksud. Dalam ni hadis dalam nombor 1. Nampak? Kitab Ba'da Wahyi. Nampak ni? Kitab permulaan wahyu. Tengok ni. Ada sana Humaydi. Abdullah ibnu Zubair. Qala hadatsana Sufyan. Qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani. Jadi hasanah ni akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taymi annahu sami'a al-Khamahta ibnu Waqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ala mimbar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal amalu binniyat wa innama likulli amri ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila mar'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi di sini dia tak cerita satu-satu. Patutnya penulis tu cerita terjemahkan dah. Dia tak ada. Terjemahkan dah. Berkata pada siapa dia tak ada. Sanad Kita telah cakap telah mengkhabarkan, aku telah mendengar Humaydi. Siapa cakap ni? Aku mendengar ni Al-Bukhari. Aku mendengar dari guruku Humaydi. Nama gelaran dia Humaydi. Nama sebenarnya Abdullah bin Zubair. Berkata dia mendengar daripada Sufyan. Sufyan sini siapa? Sufyan al-Sauri. Bukan Sufyan Unainah. Ada dua. Kalau dalam kitab kita hadis kita jumpa Sufyanian. Sufyanian ni maknanya dua orang Sufyan. Siapa dia? Sufyan al-Thawri, Sufyan al-Unainah. Ini Sufyan al-Thawri. Qala dia berkata, dia mendengar dia dapat dengar dari siapa ni? Daripada Yahya, dari guru dia bin Sa'id al-Ansari. Orang Madinah. Kemudian qala berkata Yahya Sa'id tadi ni daripada dia mengkhabarkan kepada Muhammad bin Ibrahim at-Taymi. Satu Bukhari, Humaydi, Sufyan, Yahya, Muhammad bin Ibrahim at-Taymi, dah 5 orang kan. Baik. Dia kata annahu sami'a al-Khamah ibnu Khaswah. Dia dengar daripada al-Khamah. Al-Khamah ni siapa? Tabi'in. Dia tak sempat jumpa Nabi. Kalau ada riwayat kata dia masa Nabi dia tu dia kecil lagi. Dia budak lahir. Budak mayis lah. Al-Qasas al-Laisi. Dia kata aku mendengar Umar. Dia mendengar Umar. Al-Khattab radhiyallahu anhu atas mimbar. Ketika Jumaat. Atas mimbar Umar cakap apa? Umar kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan
bergantung pada niat. Dan balasan setiap bagi orang yang bergantung apa yang dia niatkan. Barang siapa niat hijrahnya kerana dunia yang ingin dicapainya, ditujunya, dan atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Boleh faham? Hadis ini Sahih Bukhari. Hadis ini 1, 2, 3, 4, 5 kali ulang dalam Sahih Bukhari. Ini kenapa itu kepanjang kita? Baik, itu yang dimasukkan dalam buku tersebut. Menerima tahammul dan meriwayatkan adab. Hadis walaupun ilmu okey. Pengarang pertama, orang yang pertama muncul hadis ni, menyentuh usul hadis ni ialah pengarang pertama yang menyentuh sebahagian permasalahan usulul hadis dalam tulisannya ialah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, wafat 204 Hijrah, dalam kitab yang terkenal Ar-Risalah. Ar-Risalah tu ada dalam rumah. Ben juga. Sikit dia sebenarnya. Itu pengarang pertama yang mengumpulkan ilmu usul, kaedah usul hadis ataupun mustalahul hadis. Sebagian dari kaedah dan asas ilmu hadis boleh juga didapati dalam kitab-kitab hadis. Contohnya Imam Bukhari, wafat 256 Hijrah, dalam Sahih Bukhari dia ada cerita dalam ini. Dan Imam itu contoh, okey, dalam Sahih Bukhari telah mendatangkan beberapa bab yang mengisyaratkan kepada usul-usul dan kaedah-kaedah ilmu ini. Ada dalam lima tengok. Begitu juga Imam Muslim, wafat 261 Hijrah, dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Dalam Muqaddimah Sahih Muslim, Muqaddimah dia dekat hampir 10 atau 12 muka surat. Cerita dia Muqaddimah dia sebelum pergi hadis. Imam At-Tirmizi wafat 279 Hijrah, dalam Jami' At-Tirmizi, ataupun orang panggil kitab Jami' At-Tirmizi ataupun Sunan At-Tirmizi, sama lah. Dan kitab dia, kita ada kitab lain, Ilahul Saghir. Ilahul Saghir ni Imam Tirmizi punya buku. Ilahul Saghir ni satu kitab yang berjilid, cerita semua dalam bab-bab hadis-hadis yang betul ke tak betul, jahil ke tak ada, dan perawi-perawi hadisnya yang sahih, yang tak sahih, yang menipu, semua dalam fi'lan. Kemudian Imam Abu Daud wafat 275, dalam Sunan Abu Daud, dan risalah beliau Risalah ila Ahlul Makkah. Dia ada kitab tu risalah. Hey, nak ambil tu balik. Win balik. Boleh ke Rasulullah dengan adik budak yang datang ni. Telah membincangkan banyak perkara yang berkaitan dengan ilmu usulul hadis. Kalau tu makan lah. Minum. Dan. Pada peringkat ni, terdapat ulama yang telah mula mengarang kitab-kitab yang membahaskan secara khusus salah satu daripada pembahasan umumul hadis. Ni ada orang ni, angkat nama orang. Kita jumpa nama-nama orang. Salah satu daripada di antara perkara yang telah dijadikan tajuk pembahasan dalam ilmu dalam karangan-karangan mereka ialah gharibul hadis. Gharib ni kena ganti lah. Muskilul hadis. Hadis-hadis yang muskil. Hadis-hadis nasihat dan mansuh. Ilahul hadis. Ilahul hadis ni cacat-cacat lah. Hadis yang cacat. Dan ma'rifatul awwam, mengenal riwayah. Baik. Pada akhir kurun kedua, tadi kurun pertama, Imam Ali bin Al-Madini ni Al-Madani lah, Madinah, pula menghimpunkan sebahagian pembahasan ilmu hadis pada bab-bab yang berasingan dalam kitab-kitab karangan beliau. Perkara ini telah disebut secara terperinci oleh beliau, oleh Imam Al-Hakim Abu Abdillah An-Nasaburi dalam kitabnya Ma'rifatul Umul Hadis.
Kitab ni tebal lah. Dia ada banyak bab. Baik. Sebelum kita nak ulas bab ni, kita kena itikadkan bahawa perkara penting dalam hidup kita ni, dalam kita beragama ni, sumber utama kita ialah Al-Quran Karim. Al-Quran Karim, orang Arab bahasa dia faham kan? Tapi bukan semua orang Arab faham maksud penghuraian, pencerahan, pembahasan yang dikenaki Allah dan Rasul dengan Quran. Tak ada semua Arab faham. Maka untuk memahamkan Al-Quran, sumber yang wajib kita buat jadi itikad. Akidah kita yang kedua ialah Al-Hadis ataupun Sunnatun Nabawiyah. Kerana hadis ini akan menjelaskan maksud Quran. Bahawa Arab faham. Orang laju lagi tak faham bahasa Arab, tak erti kan. Jadi kena belajar bahasa Arab tu. Sekarang ni ada terjemahan-terjemahan, kita boleh ada syarah-syarah pula. Jadi memudahkan bagi kita untuk merujuk kitab-kitab hadis. Maksud Al-Quran ni hadis diurai. Cuma ayat-ayat muhkamat clear, yang terang-terang cerita, tak payah perlu ulang. Tetapi ayat mutasyabihat itu surah Allah Ta'ala, kan? Kita tak faham. Kalau kita tak faham ayat yang muhkamat sekalipun, kita kena tanya orang yang pakar bidang itu, para ulama mufassirin tafsir Quran. Baik. Dan juga ada ulama-ulama mufassirin hadis. Mufassirin dulu, satu ulama ahli tafsir Al-Quran, satu ulama ahli tafsir hadis. Kalau kita cerita dengan dia pelan-pelan. Baik. Yang ketiga, ijma' ulama. Sepakatan ulama tentang satu-satu perkara berhubung dengan sumber dua tu. Yang keempat, al-qiyas. Kan? Dia banyak lagi lah. Al-mursalah banyak. Tapi kita al-ihtisan. Kita cerita betul lah. Itu bukan bidang kita. Bidang kita mengaji ni, saya belajar semua tu tapi tak ulai, kamu tak faham apa. Baik, yang nampak ni penting. Baik. Karangan-karangan khusus bagi ilmu mustalahul hadis. Sehingga penghujung kurun ketiga, tadi pertama kedua cerita dah. Penghujung kurun ketiga, para ulama hadis telah meneruskan usaha untuk membukukan usul-usul dan kaedah-kaedah umumul hadis sebagai satu bidang yang khusus, sebagai satu bidang ilmu yang khusus. Akhirnya pada pertengahan kurun keempat, bawa perkembangan. Kurun tahu tak? Kurun apa? Kurun tu zaman lah kan. Zaman kemudian lah. Bukan. Kurun tu apa? Kurun tu Tahu tak tahu? tak Tak tahu. Tahu. Kurun tu ialah berbeza dengan abad. Abad ni 100 tahun. Kurun 50 tahun. belum. Dia kurang sikit lah. 50 tahun tu namanya kurun. Kalau 100 tahun, abad. 10 tahun dekad. Betul tak ada, tak ada cerita itu bahasa. Tapi ada dalam bahasa dia orang bahasa dalam pustaka mungkin ada. Dekad ni kita nak tengok macam mana dengan dekad. Tapi yang saya faham dekad ni kan kuliah anak di universiti lah, dekad. Baik. Akhirnya pertengahan kurun keempat, yakni kurun perkembangan dan kemajuan berbagai bidang ilmu dan pengetahuan-pengetahuan Islam. Kitab-kitab ilmu mustalahul hadis mula disusun dan dikarang sebagai satu bidang ilmu yang khusus. Beberapa ulama besar pada zaman itu mengarang kitab-kitab dalam ilmu mustalahul hadis. Antaranya ni, kitab ni sekarang ni semua ada semua. Dah ada. Pertama, Al-Muhadisul Fasil Baina Ar-Rawi Wal-Wala'i Wal-Awail. Bukan Awail, Wa-Al-Wai. Itu susah sebut ya, bahasa Arab. Kalau tulis dengan Melayu, tulis Jawi senang, kata Arab. Itu tulis tu. Hadisul Fadil Fasil Baina Rawi Baina Ar-Rawi Wal-Wa'i. Betul. Ada ain kan? Ain dengan ya. Karangan Imam Abu Muhammad
Al-Hasan bin Khalat Hurmuzi. Mati pada 360. Beliau ni apa dia? Kitab ini merupakan kitab pertama yang ditulis dalam ilmu Mustalahul Hadis sebagai satu bidang ilmu yang khusus. Pengarang telah membincangkan etika, adab mendengar dan meriwayatkan hadis. Dia cerita agak detail lah. Namun pembincangannya tidak merangkumi keseluruhan pembahasan ilmu Mustalahul Hadis. Tapi ada adab. Maknanya kalau dia buat etika cakap putih kan, akhlak. Cakap Melayu akhlak. Adab. Kita nak belajar ada adab dia. Sama ataupun tahammul. Belajar hadis ni kita kena tengok guru tu depan kita ni. Dia tanya kita tadi, "Itu baca balik. Apa baca tadi?" Allah. Lelaki. Talaki, memang talaki. Udah makan? Kalau makan mie goreng lah. Baik. Itu yang pertama. Jadi kalau orang tanya kita, siapa penulis ilmu hadis, ilmu usul hadis ni, atau usul hadis, orang tu namanya Imam Abu Muhammad. Dah cukup. Al-Hasan bin Khalat Ar-Ramahumuzi. Yang kedua, Ma'rifatul Umul Hadis wa Kamiyatul Ajnasihi. Ini oleh Imam, itu Ma'rifatul Ulum Hadis wa Kalimatul Dinasih. Itu Dinasihi. Dia dikarang oleh Al-Imam Abu Abdillah, gelaran dia Abu Abdillah Al-Hakim An-Nasaburi, orang Nasabur, Khurasan. Wafat 405 Hijrah. Dalam kitab ni pengarang telah menerangkan sebanyak 50 bahagian ilmu. Ada 50 bahagian, itu kitab berjilid juga. Ilmu ini tetapi pembahasan tersebut tidak diolah dengan sempurna dan tidak disusun dengan rapi. Itu kelemahan dia lah, yang kemudian orang susun ni. Tapi dah ada lah punya basic dah jawab dah ada. Itu nombor 2. Nombor 3, ini nama sebenar dia Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Sabit, tapi terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi, orang Baghdad lah. Lagi kau ni Al-Kifayah wal Ilmu Riwayah. Nama karangannya Al-Imam Abu Bakar atau Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Sabit yang terkenal dengan gelaran Al-Khatib Al-Baghdadi. Wafat 463 ini. Saya takat ni Al-Khatib, buku dia saya tak apa, saya ada satu Al-Iqna' tak fikah. Mai. Lama tak? Mayan. Tak payahlah pakai emas kan. Kau batuk ke? Sempur. Pakailah. Itu yang kitabnya apa? Dia telah kitab ni antara yang paling lengkap. Nampak? Kitab ni paling Al-Kifayah. Saya cuba carilah kitab-kitab ni simpan di rumah. Di kitab Arab. Salah sini. Ya. Sana. Dua. Cik, dah siap dah. Mana tu apa yang buku tu kan? Saya rasa jumpa yang ini kat ini tu. Di buku mula. Kita akan baca kemudian lah. Kita pakai buku ni. Jadi saya gambar doktor ni. Tak ada yang tak ada. Ya. Baik. Tak boleh dengar dulu. Kitab ni yang antara yang paling lengkap dalam membahaskan permasalahan usul hadis dan kaedah-kaedah riwayatul hadis. Ia merupakan salah satu kitab rujukan yang penting bagi ilmu mustalahul hadis. Dalam ni kita akan jumpa rujukan kitab ni, kita akan jumpa macam mana masuk hadis-hadis ni. Kita akan jumpa insya-Allah. Apa? Yang keempat, Al-Jami' li akhlaqul rawi wal adamus al-sami'. Buku ni sangat menarik. Buku ni itu dia Al-Baghdadi tadi. Khatib Al-Baghdadi. Dia cerita apa? Dalam kitab ni pengarang telah mengupas secara terperinci mengenai pembahasan yang berkaitan dengan
akhlak seorang perawi. Kalau akhlak perawi ni penipu, tolak hadis tu. Tidak ada tulis. Kejap ingat, kejap tak lupa. Kejap ingat, kejap lupa. Kejap tak lupa, kejap ingat. Tak boleh pakai. Dia tak bohong, cuma dia lupa. Dia lupa. Dia masa muda dia ingat. Bila dah tua, dia lupa. Hadis tu tak pakai. Yang dia dengar hadis tu tak pakai. Tambahlah kalian as-sama. As-sama ni apa cakap Melayu kan? Mendengar. Kalau dia pekak, mampu. Dia tak dengar. Tak dengar lah siap. Dia tak dengar. Kan? Datang nak kamu cuma pakai kacamata. Kacamata tak ada ke? Tak ada. Tak ada lagi. Apa nama? Apa? Pemasang pergi kuatkan telinga tu tetap light kan. Dia pakai satu kotak dalam poket dia. Dia ada wire tu. Tak ada zaman tu. Jadi orang yang as-sama mesti telinga dia clear. Kalau telinganya tak dengar, mata rabun, kemudian bisu. Ni apa? Dia tak pandai menulis umpamanya. Bisu semua tak boleh lah. Syarat ni ketat. Orang nak masuk belajar hadis ni mesti telinga dengar. Lupa tak boleh. Pandai menulis. Bila dia dengar, satu huruf tak ditinggal. Contoh tadi kan, ada sana Umaidi Abdullah ibn Az-Zubair qala, yang cakap khabar apa ni, ada sana tu Bukhari, Muhammad bin Ismail ni cerita ni kita ni, dia dengar daripada guru dia. Padahal hadis berhubung dengan Inama bin Amr bin Minyan ni 360 orang. Sahabat dengar 5 orang tadi. Sahabat dengar lebih. Ini daripada Umar bin Al-Khattab, dari Abu Hurairah ada, Anas bin Malik ada, apa lagi? Jabir Abdullah ada, banyak. 30 orang dengar hadis yang sama. Lafaz yang sama. Lafaz yang sama. Tapi lafaz hadis ni ada dua beza. Nanti nak kita belajar nanti kita tengok. Dia kena sabar, benda dia nak sabar. Saya ikut sebenarnya detik dia kan. Tapi kenapa dalam Sahih Bukhari hadis-hadis yang berulang, hadis yang berulang ni disebut. Contoh hadis yang Inaman ni 5 kali. Dan seluruh kitab hadis ni ada 12 jilid asal bahasa Arab. Sekarang ni jadi 7 jilid ya. 7 jilid. Yang dia banyak buang lah, dia tak habis semua. Kena ikut bawah tu ada nota lagi. Banyak. Apa? Dalam kitab ni pengarang telah mengupas secara terperinci mengenai pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan akhlak seorang perawi dan adab-adab dalam mendengar dan meriwayatkan hadis. Nampak? Dan anak murid orang mengaji hadis ni itu tak sama di Quran. Quran senang. Quran 6,000 lebih je. Hadis beratus ribu. Kemudian kena saring, takhrij, kena tahqiq banyak tu. Setiap nama yang dengar yang didengar tu ditulis yang didengar daripada guru dia. Bagi dia tak berapa nama tu. Dia nama sahabat, anak murid sahabat, tabi'in, tabi'in, itu ulama terus sampai dia. Dan berapa lapis tu. Semua yang dengar tu kena hafal. Bila hafal pecah pula. Umaidi bila dia hidup, bila dia mati. Siapa guru dia? Siapa anak murid dia? Allah. Lepas itu belajar hadis ni dengan belajar Quran mudah. Lepas itu Quran bila orang sebut Ustaz Muhammad bin Ibrahim Al-Hafiz, dia pandai Quran, dia hafaz Quran. Tetapi kalau ulama hadis dia mula dengan Al-Hafiz. Al-Hafiz Ahmad bin Ali Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz, dia mula dulu. Dia hafal 800,000 sama dengan Bukhari. Bukhari Muhammad bin Ismail. Al-Hafiz Abu Abdullah juga. Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. Kan? Al-Bukhari. Masa tu di sini Imam Bukhari ni kalau tengok dia punya umur dia mula sampai dia mati semua umur. Tadi sebut nama dia kan?
Dia meninggal bila? Dia meninggal pada 256 Hijrah. Dia sempat jumpa Imam Ahmad. Mana dia berguru dengan Imam Ahmad. Cuma tak sempat Imam Syafi'i, tak sempat. Imam Syafi'i mati lebih awal, itu 204. Imam Ahmad 24 lebih, 249 rasanya. Dia sempat jumpa. Malah belajar dengan Imam Ahmad. Dia ambil dari hadis. Baik, berikutnya. Nombor 5, al-imla ila ma'rifatul usul riwayah wa taqyidus as-sama'. Siapa ni? Ni karangan Al-Qadi Iyad bin Musa Ayah Subi. Bukan Wasabu, bukan Wahabi. Ayah Subi. Ayah Subi. Ni orang mana ni? Nanti kita jumpa. Dan kebanyakan pembahasan dalam kitab ni adalah berkaitan dengan asas-asas dan kaedah-kaedah mendengar dan meriwayatkan. Maknanya dia cerita adab, kaedah, asas cara nak dengar kuliah Al-Quran ni, Quran hadis ni berbeza. Sangat berbeza dengan belajar hadis dan belajar Al-Quran. Belajar Quran kita belajar, orang dulu Quran belajar tak ada alif batal, tak ada. Kita belajar orang dulu Quran tak ada alif batal. Dia ajar satu-satu huruf ni. Dia ajar. Banyak ni gaya. Banyak ni. Ada nak Jangan buka ada bagi sama. Umi bagi sama. Ustaz dulu baca dengar macam tu. Mengaji Quran dalam zaman dulu. Dulu alif batal. Kita sekarang yang belajar Quran tu zaman dulu. Mereka bukan macam Quran sekarang ni. Tak ada sambung-sambung tu. Tak ada sambung je kita. Habis lah. Atau suruh karpus. suruh. Biar. Baik. Ya, tak nak makan. Dia beliau ni Qadi Iyad bin Musa ni meninggal pada 544 Hijrah. Kebanyakan pembahasannya adalah berkaitan asas-asas dan kaedah-kaedah mendengar dan meriwayatkan hadis. Kitab ni sangat indah daripada aspek olahan dan susunan. Orang dulu pakai hitam dia tak ada abjad dia pakai buat susun. Dia dengar susun. Orang dulu macam tu. Tapi tepat. Tepat. Cuma tak teratur, kaedah-kaedah tak ada. Orang datang kemudian disusun. Dia melengkapi. Dia orang yang datang kemudian ni menulis awal dengan datang kemudian ni dia membantu lah juga pada kita. Pasal tu orang sekarang kalau nulis hadis masuk. Saya lepas ni dah siap buku saya. Buku saya tengah siap dah tepeh Sonia. Saya nak susun 2,000 hadis. Saya agak senang, saya kena cari. Saya akan masuk nama orang tu semua tulis bawah. Nota kaki tulis bawah. Contoh Al-Mumaidi kan. Siapa dia Al-Mumaidi? Bila dia masuk belajar? Berapa guru dia? Bila dia mati? Semua cerita. Itu senang. Dia kata akademik sikit lah. Ilmiah. Orang tua-tua kampung kena ngaji masjid tak suka dengar orang. Sebab dia ngantuk. Gunanya dia sampai dia. Sampai kini mimpinya diikat. Tak boleh. Baik. Yang keenam, ma la yasa' al-muhaddisul jahlu. Karangan Abu Hafs Umar bin Abdul Hamid Al-Mayayanji. Ni orang mana ni tak tahu. Semua orang yang kita nampak ni, nama-nama dia bukan orang Arab. Bukan Arab Saudi. Dia luar Arab Saudi. Bukan Madinah, bukan Mekah, kecuali Imam Malik. Lain semua orang luar. Imam Syafi'i Asqalan, Gaza. Orang Syam. Nanti kita cerita lah. Macam Al-Hakim ni dia Nastabur, Khurasan. Kitab ni sebagian istilah hadis telah ditakrifkan secara ringkas. Ini yang akhir sekali. Ini adalah guru Imam Nawawi. Imam Ibn Salah. Imam Salah hebat. Umul Hadis. Pengarang ini adalah Abu Amr Osman bin Abdul Rahman Az-Zahra Zuri yang terkenal dengan gelaran Ibn Salah. Wafat 643. Imam An-Nawawi memang tak ada belajar dengan dia. Itu guru dia. Baik.
Pengarang ini telah menghimpunkan segala intisari yang terdapat dalam semua kitab-kitab terdahulu, dihimpun sekali dalam buku dia Umulul Hadis, menambah intipati yang pernah ditulis oleh pengarang-pengarang sebelumnya. Secara umumnya dalam kitab ini Ibn Salah membahaskan sebanyak 65 bahagian ilmu hadis. Diulas satu-satu hadis tu. Kitab ni pada asalnya merupakan himpunan pelajaran yang telah disampaikan oleh Ibn Salah pada murid-murid dia, maksudnya Imam Nawawi. Sedikit demi sedikit dalam majlis pengajiannya setiap hari. Akhirnya susun satu buku. Itulah ilmu ulumul hadis. Justru terdapat sedikit kekurangan dari aspek susunan lah. Walau bagaimanapun kitab ini terbukti menjadi sebuah kitab rujukan yang terpenting bagi ulama selepas ini. Sebab dia rujukan. Kebanyakan ulama mengarang ringkasan, mukhtasar dan hasiah. Hasiah ada nota kaki bawah tu. Maksudnya hasiah ni ialah keterangan yang ditulis tepi buku. Orang Arab dulu tulis pengajar ditulis. Tepi ni tulis semua. Habis tulis semua. Itu hasiah. Tapi kalau nazam dia buat macam sofi saja ataupun nizam kan. Ataupun nazam dia buat macam pausi saja macam prosa di stem itu. Ada macam sekarang ada lagi. Baik. Kita masuk kitab-kitab masalah hadis selepas Mukadimah Ibn Salah. Orang namakan kitab ni Mukadimah Ibn Salah. Nama ulumul hadis sudah hilang. Dia dalam kitab ni boleh baca banyak benda. Kita akan masuk pada pelajaran yang pasal kedua, bahagian pertama nanti. Kita akan cerita. Kita baca cerita kitab ni dulu. Berapa dah? Lagi 10 minit. Okey. Kita cuma berhenti makan. Sebab apa kita nak masuk ni semua cerita sejarah boleh bacanya. Kita akan pergi belajar nanti pada pasal 2. Itu muka surat 51. Kita akan baca muka 5 bahagian pertama. Okey. Minum, makan. Itu buku apa? Zat Haji. Ini saya tengok cerita satu. Saya gambar. Berakhir kan? Ya? Habis ya? Habis ya? Semua biar asal dah. Mana? Astagfirullah.